Okey, insyaAllah pada pagi ni kita akan membicarakan berkenaan sisi-sisi gelap dalam dunia Kegelapan. dunia kegelapan, dunia berkaitan, kita bermula dengan susuk lah. Dan di sini kita ada seorang Tok Pawang Hitam. Tok Pawang Hitam yang sangat banyak pengalaman tentang bidang susuk, pemasangan susuk, jenis-jenis susuk dan liku-liku berkaitan dengan susuk ni lah. Jadi sebelum kita buka bab lain, kita cerita bab susuk dulu, boleh ya? Susuk boleh. Susuk ni sebenarnya dia dah lama berlaku dalam dunia kemelayuan Nusantara dan ada pelbagai jenis susuk yang ada. Dan kebanyakan orang-orang dulu, pertengahan dan kini ramai yang belum tahu sebenarnya susuk ini ia boleh terjadi apa bila orang tu pakai. Bila orang tu pakai susuk, dia terjadi apa dekat orang tu. Pada pagi ni kita akan bertanya sendiri dengan orang yang pernah pasang susuk. Ni ada yang ada di depan saya ni adalah seorang Tok Pawang Hitam lah. Yang pernah pasang susuk dan pelbagai jenis-jenis susuk dan menyelami dunia-dunia berkaitan dengan susuk. Bukan susuk saja tau. Berkaitan bab-bab lain lagi. Tapi kita buka bab susuk dulu. No? Sebab kita nak share perkara-perkara bukan jarang lah, tak ada lagi lah setakat ni yang membongkarkan. Tak ada lagi. Belum ada lagi ya? Belum ada lagi. No? Setakat ni ya? Setakat ni Setakat Tok selama ni pun hampir dekat 20 tahun tak ada lagi orang yang bongkarkan berkenaan dengan susuk ni. Betul. Ustaz Farizwan kira luar biasa. Belum tak ada lagi. Semua buat secara senyap. Senyap tu. Dan nak mencari pun melalui orang ke orang baru dapat jumpa Tok kan. Untuk nak pasang tu. Saya pun sebenarnya nak jumpa Tok pun sangat susah lah. Sangat susah. Kita nak kena masuk liku-liku cari pendalaman apa semua kan. Dan bukan mudah lah nak buat live dengan Tok kita ni, Tok Pawang Hitam ni memang sangat susah lah. Jadi Tok Pawang Hitam boleh cerita sikit tak? Berkenaan dengan permulaan, ujian-ujian, apa yang berlaku dan apa yang terjadi ketika mula-mula berkecimpung dalam dunia kegelapan tu. Kan, di mana, Malaysia ke, di Indonesia ke? Benda ni dah berlalu hampir 20 tahun lebih lah. Semasa Tok membawa diri bekerja. Dulu 20 tahun lepas tu kerja tak macam sekarang lah. Kerja tak banyak. Jadi nakkan gaji yang banyak ni kena pergi keluar lah. Sambil kita merantau tu berjumpa lah dengan orang tempatan di luar tempat. Contoh dia di Indonesia, dijadikan pak angkat. Oh, di Indonesia. Pak angkat tu pula dia dukun kan. Pada situ bila kita tengok lama-lama dia punya merawat orang. Waktu tu memang tak tahu apalah. Yang hitam ke putih kan. Jadi kita jadi tak tahu. Jadi kita datang minat pada situlah. Sambil jadi dia punya pembantu dia tu, tolong sambil belajar sekali. Jadi pembantu dia dulu. Pembantu dulu. Macam bapa angkat lah. Jadi dah dapat buat lama-lama benda ni dia satu gairah dia tarikkan seronok. Terus berhenti kerja. Buat ikut cara dia. Contoh dia seperti susuk lah. Susuk ni kalau diikutkan sewaktu dia dahulunya, kalau ikutkan sejarah yang pernah Tok jumpa kitab dari 500 tahun dahulu dah ada susuk. Ada dah. Dah ada susuk. 5 tahun. Bila sampai setiap 100 tahun tu generasi ni sentiasa dia modify susuk tu. Yang satu jenis punya susuk dia jadikan banyak jenis berbagai. Dia macam kreatifkan. Dia kreatifkan. Dapat kata pun Tok pun perbagaikan lagi susuk tu. Daripada satu jenis dah jadi sampai sekarang dah macam-macam lah. Susuk tu. Sampai macam-macam jenis tu. Jadi untuk susuk ni kalau ikut sejarah Tok untuk nak dapatkan untuk belajar ilmu susuk lah. Cara dululah. Ada seorang bapa angkat ni dukun, jadi Tok Guru lah. Dia bawa pergi satu tempat.
tidur dalam hutan. Ha. Di hutan dia buatlah satu ritual, lah ni panggil jamu lah, jamu. Jamu. Media jamu makanan benda tu. Tidur situ. Tok pun tanyalah, nak belajar kan, nak kata nak belajar boleh. Dia boleh tolong. Tapi jangan takut, jangan lari. Kan. Dia buatlah bagi mandi Malaysia semua bertunggu tu untuk dapatkan dia punya kekuatan susuk tu bersama dengan dia panggil perewang. Oh, perewang. Dulu perewang, perewangan. Perewangan. Tidur kat situ. Datanglah dia punya penjaga susuk ni. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Tapi datang dalam mimpi ni dia tak boleh buat apa lagi. Ikut dia cerita dalam mimpi, tunggu. Jangan lari. Waktu tu dia tukar wajah yang buruk, wajah haiwan, binatang pun semua tunggu lagi. Okey, hari yang pertama lepas, tak lari. Ini bukan waktu jaga, ni waktu tidur. Waktu tidur. Dia datang dalam tidur. Okey. Hari kedua pergi tidur lagi. Dia datang perempuan cantik pula. Perempuan cantik. Ini yang bisa sikit ni, perempuan cantik. Tak larilah, bukan mukanya buruk. Makin lama datang tidak berpakaian. Bogel. Bogel lah. Bogel. Jadi kena tidur dengan dia. Kena tidur dengan dia. Tidur dengan dia. Okey, tidur tak apa. Benda dah kita dah nak benda tu. Kita ikut je lah. Okey, tidur dengan dia. Tidur dengan dia. Dah lama, okey, sampai ke besok. Okey, lulus yang hari kedua. Dia sampai hari ketujuh. Sampai ke-7. Hari kedua, baru hari kedua. Okey, tanya dukun tu balik, tok guru tu. Okey, dia kata lulus, tunggu lagi. Belum khatam lagi. Belum penamat lagi. Belum penamat lagi. Belum lagi, tidur lagi. Dia pergi hantar kat situ, dia balik lah. Dia buat pondok, duduk dalam pondok tu. Dia balik, lepas dia balik tu, Tok tinggal seorang. Dia tinggalkan makanan semua lah. Makanan tu untuk makan. Besok pagi baru datang. Dia kata duduk. Dia tak boleh tunggu. Kau tunggu, dia kata boleh tak menjadi. Syarat dia macam tu. Syarat dia tu. Tak tahulah syarat dia lah. Malam tu datang lagi. Datang lagi. Dia datang perempuan 2 orang. Perempuan 2 orang. Okey. Dia tanya macam dia dah tahu. Dah 2 hari dia duduk sini kan. Kenapa tak balik? Kan? Tadi guru dukun tadi dah pesan lah. Kalau dia tanya nak minta dia punya mantra tu. Dia punya mantra, dia password dia lah, susuk ni. Kau jangan balik cakap dengan dia. Kalau bagi baru balik. Si pun cakap dengan benda tu lah. Takkan balik selagi tak bagikan ilmu ni. Okey. Kira Tok Bawang pun cakap macam tu lah kat dia. Tok Bawang cakap macam tu. Lepas tu kira ikut lah apa yang dia kata tu. Ikut yang kata. Sampai hari ketiga, okey, dia dah balik. Dia pun hilang. Right. Besok hari keempat. Hari keempat datang lagi. Kalau nak ilmu yang dia akan berikan ni, kan? Dia kata lawan dengan dulu. Hari keempat dia ajak lawan pula. Lawan dengan benda tu lah. Lawan dengan perewangan ni lah. Perewangan lah. Okay. Adalah nama yang dia berikan tu. Okey. Jadi tak apa, lawan lah. Lawan dengan dia, bersilap dengan dia. Tok tikam dia tikam Tok. Dua-dua tak mati tu. Waktu dia datang dalam tidur lah. Tidur dia kita keluar tu. Tapi memang badan pun kalau dah sedar tu pun memang berpeluh lah. Tikam dia lawan, dia lompat sini. Makna kata cerita macam kartun jugalah. Terbang sana, lompat lawan, bergaduh dengan dia. Dia 2 orang perempuan. Orang. Yang tu dia nyata ke dia rape ke macam mana? Ikut syarat yang Tok tu, dia kata tidur dulu situ. Tidur situ. Tapi dalam tidur tu kita boleh rasa lah benda tu nyata. Cuma dalam nak bangun tidur tu tak boleh. Bergaduh dalam tidur. Dalam tidur. Dia roh batin lah. Roh batin lah. Tapi memang real lah kadang-kadang. Memang real. Sebab waktu bergaduh-gaduh tu sedar pagi besok pondok tu dah roboh. Dah sengit roboh. Tapi tak sedar malam tu. Tiga-tiga mungkin dia kata, okey, aku kalah. Dia dah. Tapi ikut syarat Tok dukun tadi yang hantar Tok tadi pun, dia kata lawan sampai dia kalah. Lawan sampai dia kalah. Kalau dia tak kalah, hang jangan balik. Jangan balik. Lawan lah. Sampai hari ke-7 lawan. Dia kata kalah. Dia kenalkan diri dia tu Ratu. Ratu susuk. Ratu susuk Nak Tok baca cara dia? Boleh. Sebelum tidur dia bagi satu ayat lah. Dalam bahasa Melayu Indo sama lah. Awal susuk, pulanglah susuk. Saya Tok. Seram ni. Ini seram ni. Masa permulaan lah untuk dapatkan ilmu dan kekuatan susuk. Sebelum nak jadi dukun lah. Ketika dalam itu tadi dah hari keempat, 5 dan 6 sampai yang ke-7. Sampai dia surrender lah, dia kalah. Hari keempat dia datang minta macam-macam lah. 5, 6, 7 tu
berlawan dengan dia. Kalau menang, boleh dapat susuk tu. Mentera dia akan bagi berdepan. Berdepan dengan makhluk ni lah, dengan perewangan susuk Perewangan ni. susuk lah. Jadi bila dah hari ke-7 ni, dia minta yang guru ni, dia kata baca lah. Dia kata bila dah hari yang last tu, mana kata benda tu dah makna kata dah siap bersedia. Untuk nak nak bluetooth. Nak bluetooth lah. Nak bluetooth dengan dia. Okey. Okey. Mantra dia. Mantra dia. Bahasa Melayu lah. Kalau bahasa bahasa yang Indo ni memang tak faham lah kan. Kita bahasa Melayu. Awal susuk, pulanglah susuk. Awal ilmu, pulanglah ilmu. Engkau yang menjenakan, aku yang menyempurnakan. Susuk. Okey. Lepas tu dia kenalkan nama dia. Dia bagi rasa dulu. Dia tunjuk susuk lah. Susuk. Terus dia macam masuk satu cahaya. Berbentuk susuk jarum, permata. Dan susuk kanuragan. Kerana perang lah. Kanuragan. Susuk yang jarum dengan intan permata ni. Dia panggil susuk kinasih. Kinasih ya? Susuk kinasih. Susuk kinasih. Susuk kinasih. Dia masuk. Dia masuk tu memang sakit lah. Terasa. Benda tu masuk dengan berdamping tu sekali. Dia masuk melalui tangan. Tangan. Dia turun ke badan, ke kaki, lepas tu terus naik ke atas. Cahaya kuning-kuningan dengan biru-biru. Dia kalau bahasa dalam mantra tu, kalau bahasa Indonesia macam mana tu? Bahasa dia. Bahasa Indonesia, maksudnya mantra tu. Ada sikit tak? Bagi sikit lah, belanja sikit lah. Ada. Niat insun. Mata gaji. Macam Piramli tu. Ni macam Piramli ni. Masuk dia, aku berhajat, aku berniat. Sarim ngitip, wama ngitip. Sarim ngitip, wama ngitip. Wama ngitip. Tusuk, susuk. Tusuk. Badan ni nyaring, kating, runcing. Seram kan? Rasa seram ni. Okey. Lepas dia masuk tu, lepas tu pensan terus koma. Dia penyeruan tu. Ada penyeruan. Dia masuk badan dia berasa tu, Allah, macam mana ni? Pensan lah sampai esok pagi. Baru guru datang. Ambil tepuk tu, bangun. Dia tanya, macam mana? Pada situ, dia start ajar lah, benda tu ajar lah. Memang waktu tu boleh nampak dengan jelas lah perewangan ni. Perempuan. Dia kata dia ratu. Nama dia Tok tak sebut lah. Nama dia. Tok dah lama dah tinggal bidang ni. Sebut nama dia, dia akan datang membantu. Dia akan datang membantu. Jadi selesai semua, barulah dia datang. Ada juga satu ketika dia nak, bila kita dah balik tu, terus ada orang mai. Mai bertanya nak susuk. Kat mana ada susuk tak buat benda ni kan. Benda ni biasanya ditempah di kedai-kedai lah, kedai-kedai mas lah susuk ni untuk buat. Tengok pada orang yang minta lah nak susuk apa lah. Tapi bila waktu ketika tu, kalau kita tak ada susuk, dia datang hantar susuk. Dia kata siapkan satu ritual, letak satu tepung, dan kita buang tepung tu, bagi bersih lah, letak dalam talam tu, dalam dulang tu, letak bunga, saya dia main hantar susuk tu. Dalam tu? Kalau dia hantar 10, kadang 2 orang. Kalau kata besok ni ada orang nak main ramai, dia hantar lebih. Macam tu benda tu. Mana dia dapat, Tok pun tak tahulah. Yalah. Dia ambil kat mana tu? Susuk permata lah. Susuk permata. Permata ni intan dengan emas. Dah siap lah, macam ready stock lah. Ready stock. Dah siap-siap. Memang dia dah ada isi dalam tu lah. Ada isi siap lah. Macam susuk kan, kita duk dengar tukang pasang susuk ni, dia ada banyak jenis tukang pasang. Ada yang tukang pasang susuk yang turun-temurun ilmu susuk. Ilmu warisan. Daripada moyang tok, nenek dia sampai ke dia pasang susuk. Turun-temurun. Kan? Yang kedua, tukang pasang susuk yang dia menuntut ilmu lah. Macam dia ikut pak dukun mana suruh dia buat macam ni kan. Yang kedua. Yang ketiga, tukang pasang susuk yang
Yang orang panggil apa? Yang kedua dia belajar. Yang ketiga ni dia macam ilmu hitam lah. Dia ada macam-macam. Pasang susuk boleh, sihir boleh, yang ni boleh. Yang keempat ni dia tak mahir lah. Tapi dia buat juga. Kan. Jadi yang mana yang paling kuat kalau di segi ni lah, Tok lah. Yang paling betul-betul pokai lah, kuat lah. Sebab saya pernah buang susuk pun, dia tak sama tau. Setiap kali buang. Setiap kali buang. Susuk ni, orang ni mai, kita buang, dia rasa link. Dia punya kesan susuk yang lawan kita tu, jin tu, dia lawan kita, dia rasa link. Yang jenis ni pula, dia mai, kita rasa link. Ada yang sebelum dia datang mai buang kat saya tu, kira saya dah berlawan dengan dia dalam mimpi tu. Jadi bila dia datang mai, kita cuma buang susuk tu mudah je lah. Dan ada yang saya buang dulu, lepas tu baru lawan dengan dia dalam mimpi, energi kan. Jadi bagi Tok, yang mana yang paling padu? Bagi susuk ni dia ada dua cara kaedah lah yang padu. Kalau kita pasang susuk yang biasa ni, susuk isian. Susuk isian ni kita boleh buat secara zikir. Sama ada zikir biasa ataupun zikir dengan ayat Quran pun ada. Dimasukkan kepada bahan susuk lah. Bahan susuk. Susuk isian ni diisi dengan disiapkan bahan untuk ritual dah lah. Dengan bunga, dengan padi, dengan air mawar, dengan air kopi, dengan telur ayam. Telur ayam. Telur ayam kampung. Okey, taknya tu untuk dia isian pada susuk tu. Makna kata dia punya kekuatan gaib dia tu, mistik tu. Dia connection dengan alam gaib, alam sebelah. Dengan alam ni lah. Dia connection. Dia belum ada kadam lagi. Belum ada kadam. Ada connection saja. Yang tu yang biasa, susuk yang biasa. Okey. Dari isi situ kita pegang pun boleh rasa lah dia punya current tu. Tu untuk masuk. Itu tidak berkadam, diisi masuk. Tapi dia ada connection dengan alam sebelah. Satu lagi emas. Emas ataupun permata dimasukkan tanpa isian, tanpa khodam, tanpa pendamping. Pun jadi juga. Jadi juga. Itu yang semalam tu, yang Ustaz Wan kata hari tu, macam nak tahu orang pakai susuk. Macam mana kita nak tahu ciri-ciri orang tu pakai susuk kan? Mengikut pada orang yang pakai lah, orang yang bagi pakai tu. Satu lagi susuk warisan. Susuk warisan. Susuk warisan ni memang payah kita nak lepaskan, nak pisahkan lah. Kalau kata Tok ada susuk warisan, kalau Tok buang, pergi ke anak. Pergi ke anak? Pergi ke anak. Anak buang, pergi ke lagi. Pergi lagi. Maknanya tak dapat nak pisahkan benda tu. Sebab susuk yang keturunan ni, yang warisan ni, dia ada perjanjian. Perjanjian dengan penjaga susuk lah. Penjaga gaib ni lah. Penjaga gaib lah. Yang tu lebih kuat lagi. Tu lagi kuat lah. Tu lebih kuat. Lebih kuat lagi. Satu lagi, susuk yang kita belajar. Belajar. Yang kita belajar. Belajar melalui dia panggil tarikat dan riadah tanpa bisu. Tanpa bisu itu. Selama 7 hari tak boleh cakap. Nanti 7 hari tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Tidak, susuk tu tak mujarab. Tak menjadi, dia berkekuatan kurang. Tak boleh bercakap, cuma mantra dibaca dalam hati je. Yang tu pun kategori yang susuk yang kuat. Kalau kata orang tu nak pergi buang, scan hilang. Balik rumah ada balik. Ada niat dia nak pergi buang lagi, hilang, orang tak nampak. Balik dia ada lagi. Sebab situ ada perjanjian. Susuk tu pun cara pasang dia pun diletakkan di kulit, terus masuk. Terus masuk tu. Berbeza dengan susuk isian ni, dia kena tusuk masuk, cucuk masuk. Dia cucuk masuk. Ini letak kat pipi tu, terus dia masuk tu, nampaklah dia bergerak tu. Letak macam tu je. Dia terus masuk. Masuk sendiri. Dia memang tak sabar nak masuk lah kalau letak kat muka ni. Dia dah tak ni macam excited lah. Tak je. Dia masuk. Ada kalau susuk yang
orang yang dah lama pasang susuk, Hmm. yang dah berpengalaman, biasa susuk dia boleh tahan sampai 20 tahun. Oh. Kalau susuk isian ni habis sangat dia ada expired dia. Ready. Oh, ada expired dah. Kadang 2 tahun 3 tahun dah habis. Dia nak kena tambah lagi. Tambah lagi Bagi kekuatan. power lagi tau. Di samping untuk susuk ni bila dia dah pakai, dia nak kuat lagi tu dia kena bawa amalan juga. Kena ada amalan lah. Amalan bacaan dia. Seminggu sekali, sebulan sekali. Dan dia kena mandi sekali. Nak kuatkan susuk tu. Tu dia sendirilah. Jadi dia maksudnya dia menjaga susuk tu lah. Dia kena merawat. Amalan-amalan dia rawat bagi kuat. Kalau dia tak jaga, kira habislah. Habis lah. Tinggal susuk je kosong. Faham. Sebab ada komen kat sini saya tengok kan. Yang dia kata kat sini, saya pernah dengar cerita masa 13 Mei. Tentera kita yang dihantar ration dipakai susuk kebal. Siapa yang pasang? Maksudnya dia tanya ni macam tentera kita Okey. yang hantar kan. Baik macam. Bagi menarik. Yang dihantar tu Okey. dipakai susuk kebal untuk berperang lah. Okey. Soalan dia tu siapa yang pasang? Adakah dalam tu sendiri ataupun depa pergi pasang dekat luar? Okey. Dan susuk tu dia untuk apa kan? Sebab susuk ni dia orang kata apa, daripada zaman dahulu kala lagi lah. Zaman Hang Tuah, zaman Panglima Hitam, zaman Tok Gajah, zaman Kiai Saleh. Memang dah wujud dah susuk ni. Memang dah Susuk- ada dari dulu you know. Susuk dia ada 2 kategori. Yang pertama susuk kinasih. Kinasih. Kinasih itu untuk pengasihan. Pengasih, penyeri, penyayang. Pengasih pelarih diri, pengasih diri. Itu susuk pengasih. Satu lagi susuk kanuragan. Kanuragan. Kanuragan susuk perang. Susuk perang. Susuk perang. Panjang Tok belajar susuk ni dia ada 2 susuk. Satu susuk putih, satu lagi susuk hitam. Dia ada susuk putih hitam. Susuk putih, susuk hitam. Mengikut yang dahulu ni susuk putih ni boleh dipakai di waktu darurat. Satu lagi susuknya hitam lah. Susuk putih ni dibuat zikir lah, diisi dengan zikir. Besi baja, dibuat jarum. Buat jarum. Dipasang di bahagian tangan, lutut dan belakang. Waktu perang. Susuk tu masuk kebal lah. Tapi susuk perang ni kalau ikut cerita dulunya ataupun yang pengalaman Tok lah, habis perang terus dia cabut buka balik. Pakai waktu perang saja. Pakai waktu perang ya. Susuk tu pun dia lebih waktu perang dia lagi kuat. Kalau saja pakai dia melemah. Kalau pakai dia tak ada apa lah. Kalau saja pakai. Kalau nak pakai untuk berperang tu, dia bagi Dia kuat kuat lah. Sampai dia boleh tahan bom sekali. Bom boleh tahan. Bom boleh tahan tu. Kurang-kurangnya dia pasang dalam 13 batang di belakang. 13 batang belakang. 13 batang di depan. 13 batang depan. Memang Belakang depan. dia pasang. Cara pasang dia memang tak sakit. Ada cara-cara dia lah. Ada cara-cara dia lah. Okey. Dia memang grup tu dia pakai susuk perang tu, dia pakai untuk berperang dan dia berperang. Memang tembok pun tak tembus lah. Tembok tak tembus, bom pun tak tembus. Dah jadi kebal. Dia buat tu dia nak test tu. Dia dah pasang-pasang, lari naik pokok nyok. Banyak pokok nyok saya pucuk tu terjun. Kalau tak patah, tak rosak tu jadilah lulus lah. Terus boleh perang. Tak ada sikit, tak ada calak badan pun tak ada. Tak ada tu. Lepas depa habis perang tu, depa buang balik lah. Buang balik. Buang balik Tu dia buat susuk putih. Susuk putih lah. Melalui zikir-zikir, wirid, diisikan dalam tu. Diisikan dalam tu. Sama dengan zat-zat Allah, dengan kadam junallah, malaikat-malaikat perang ni, dimasukkan sekali. Dimasukkan sekali lah. Pada isian susuk tu lah. Sama juga susuk jarum lah, susuk jarum. Sama susuk jarum lah. Memang benda ni real lah, reality lah kan. Kalau dia pakai emas, lagi kuat. Lagi kebal. Kalau besi, kategori A lah. Tembak pun tak masuk. Boleh, cuma ada kesan je lah. Cuma ada kesan lah. Kesan lebam-lebam tu ada lah. Lebam-lebam tu ada lah. Yalah. Memang wujud lah benda ni. Memang wujud. Sebab Tok pun pengalaman Tok sendiri pun pernah pasang untuk susuk perang ni.
pada anggota polis, tentera yang berkhidmat dekat mana tu? Dekat luar negara lah. Luar negara. Dekat Lebanon, dekat Iran semua tu. Memang untuk buat daripada habis latihan dia main dia minta cabut balik. Tapi dia cerita lah ada pengalaman dia. Waktu bom tu meletup tu memang tak ada apa lah. Memang kena. Lepas habis tu dia apa? Dia minta buang balik lah tu. Lagi betul bagi syarat lah. Kalau dah pakai dah habis, dah tak ada nak guna untuk apa ni, tak perlu nak pakai lagi, simpan lah. Ada orang tanya susuk diraja. Susuk diraja susuk apa? Susuk diraja ni susuk karisma. Karisma. Susuk ni dia sebenarnya dia pancaran cahaya. Susuk ni dia pancaran cahaya, karisma. Karisma susuk diraja. Wibawa susuk diraja, susuk karisma. Atas sikit pada susuk kinasih. Atas sikit pada susuk kinasih. Kinasih. Macam-macam nama. Susuk karisma ni susuk untuk pemimpin lah, raja. Untuk pemimpin raja-raja. Makna kata dengan kekuatan susuk cahaya dan juga perewangan pendamping tu, pendamping kadang tu pun berbangsa raja-raja jin. Raja-raja jin yang penjaga susuk tu. Raja-raja jin tu. Asal awalnya susuk ni memang dia mula dengan orang-orang diraja. Mula dari raja. Lepas tu baru turun pada panglima. Panglima begitu pada bendahara dia, temugung dia. Dan waktu zaman tu rakyat tak dibenarkan pakai susuk. Untuk panglima dia, temugung dan raja. Tapi hak raja punya pakai dengan temugung dengan panglima ni berbeza lah kekuatan dia. Selepas orang kata apa, era tu lah baru dia turun pada rakyat yang dah rahsia ni terlepas pada rakyat. Terlepas. Dulu orang tertentu je pakai. Orang yang tertentu je pakai. Pernah dengar tak benda ni? Jadi pawang-pawang dia waktu tu pun dirahsiakan, tak dibenarkan untuk pasang pada rakyat biasa. Untuk raja, panglima dan temugung. Khas untuk depa saja no. Untuk depa. Diwajibkan waktu tu. Setiap anak-anak raja keturunan pakai. Anak raja keturunan semua. Dia pakai siap. Memang kalau raja ni dia pakai intan lah. Intan lah. Intan hitam, bukan belian, intan. Intan. Intan dia lagi kuat, dia punya power pada belian ni. Dia masukkan pada muka dan badan. Intan tu. Warna hitam. Hitam. Kalau harga tu mungkin mahal lagi kot tadi kot. Tapi sekarang ni itulah kan. Kalau lu ni setakat sekarang ni Tok kan. Okey. Susuk sekarang harga susuk lah, harga dipasang kan. Sebab Tok dah lama dalam bidang ni, dah ramai kenal dan Tok juga tahu dekat mana kawasan ada bomo yang masukkan susuk, daerah mana, negeri mana ada lagi yang masih pasang kan. Jadi hampa nak tahu tak berapa harga susuk dipasang? Okey Tok, susuk sekarang ni dipasang kan, rate harga dia berapa? Susuk. Susuk ni dia ada susuk emas, susuk besi, susuk permata. Kalau yang sekarang yang biasanya lah banyak yang pakai susuk jarum lah. Sebab susuk jarum ni mudah untuk dipasang dan mudah untuk dijaga. Nak keluar pun senang, nak pasang pun senang. Berbeza dengan susuk intan belian ni. Nak masuk susah, nak keluar pun susah. Untuk susuk emas satu batang yang harga sekarang ni dalam ada yang 300 dan ada yang 900 satu batang. 300 ada, 900 pada satu batang. Tapi benda tu bila dipakai makna kata dia akan dapat balik dalam ikut dia punya kekuatan susuk lah. Memang berbeza lah. Dia akan dapat balik dia punya maharnya dia tebus tu. Setelah dia menggunakan susuk tu kadang lebih pada yang harganya dia pasang. Betul-betul. Saya faham. Lagi dapat lagi banyak kan. Banyak lah. Dia sanggup tu. Dia sanggup pasang susuk walaupun harga-harga macam tu. Susuk ni yang datang jumpa Tok lah daripada apa yang Tok tengok. Tok tengok mereka daripada hati mereka ni. Kebanyakannya yang penakut. Penakut. Walaupun main badan sadu, duit banyak pun takut. Itu yang nak pasang susuk tu. Untuk susuk ni dia sekali dengan perlindungan dia sekali. Dia untuk buat perlindungan sekali. Perlindungan dia sekali dan dia merasa yakin. Dengan orang kata apa?
kekuatan susuk tu. Memang selepas dipasang dia ada rasa beza. Daripada orang yang takut, orang yang rendah diri, orang yang tak yakin, tak ada kenal diri. Oh, dia jadi beza oleh. Proses dia betul bagi ada proses lah bagi mandi dulu apa semua baru tu baru pasang. Dia berasa lain. Selepas dengan sebelum tu bila kalau kita ambil gambar dia lah, ambil gambar muka sebelum pun memang berbeza lah. Dia punya pancaran cahaya dia tu. Oh, beza. Dia pengaruh main susuk ni. Pengaruh penyejuk. Kalau susuk intan ni dia penyejuk. Oh, susuk intan lah. Kalau susuk emas ni dia gairah. Oh, gairah. Susuk emas jadi gairah. Kalau susuk perang ni biasanya dia orang itulah perang ni banyak orang yang cepat. Cepat lah. Cepat ni angin. Cepat ni angin lah. Perang ni. Oh, dia jadi panas. Jadi panas, cepat ni angin. Kalau susuk kinasi, susuk wibawa, susuk karisma, susuk pelaris ni biasa penyejuk. Penyejuk. Dan penunduk. Penunduk. Mana kata dia susuk ni dia sekali dengan perlindungan. Sekali dengan perlindungan. Sebab ada juga kes yang kemalangan masa susuk dia tengah kuat tu. Dia seorang je selamat. Kereta tu hancur. Susuk tu. Dia okey. Dia okey. Lepas tu besok main kawan lagi. Dia main kawan pasang lagi lah. Pasang lagi. Maksudnya Tok pasang kat dia susuk tu lah. Tok pasang dekat dia susuk tu. Lepas tu dia berlaku kemalangan. Kereta hancur. Dia okey. Dia okey. Lepas tu dia recommend kat kawan dia, bawa main kat Tok, pasang lagi lah. Pasang lagi. Tambah lagi kat kawan dia. Aduh. Macam tu bodoh no. Sebab saya pernah tengok seorang pemakai susuk daripada Singapura. Dia perempuan. Dia ni bawa kuda lah. Professional punya kuda. Satu hari tu dia langgar pantang tau. Dia langgar pantang. Dia macam dia tak mau dah dengan susuk tu. Jadi bila dia naik kuda yang dia dah naik makan tahun dah dia naik kuda tu. Dia memang dah serasi dengan kuda tu. Tiba-tiba kuda tu mengamuk dengan dia. Kuda tu angkat. Dia duduk belakang, kuda tu angkat. Dia jatuh, kuda tu jatuh hempak dia. Kuda bukan kuda biasa, dia kuda jenis macam kuda lumba lah. Kuda besar-besar ni. Hempak dia, berung. Lepas tu daripada terlepas hempak tu, dia boleh bangun jalan macam biasa. Tak ada apa lah. Macam tak ada apa. Dia baru buang kat saya. Alhamdulillah lah saya dah buang dah kat dia. Ada video semua ada. Kita tak up lagi. Ada yang nak tengok ke video tu? Saya tak up lagi. Yang saya cerita tentang yang kena rasuk mengamuk pukul saya tu kan. Tu. Yang tu lah. Perempuan tu? Perempuan. Saya nak buang susuk dia yang terakhir tu, dia mengamuk, dia pukul saya. Jenuh tepis lah ni. Cik tu. Soalan ni. Susuk apa paling susah nak masukkan tu? Susuk apa tu? Paling susah nak masukkan dekat orang tu? Susuk yang paling susah nak masukkan susuk permata. Oh, susuk permata. Ataupun susuk tulang. Susuk tulang. Susuk tulang. Bukan sembarangan orang lah boleh masukkan dia. Dia tulang tu kan tulang ikan, tulang belalang. Pernah tengok belalang kacung hak kuning tu? Pernah yang macam kunyit tu. Yang kunyit tu. Belalang macam kunyit tu. Tulang dia tu. Tulang tu yang susah sikit untuk nak dimasukkan. Kalau guna cara isian tu memang susah sikit lah. Kalau guna cara dia punya podam dia tu, dia akan bantu dia tolak masuk sendiri. Nak masuk pun ambil masa jugalah. Masuk susah, nak cabut pun susah. Betul. Benar tu. Nak cabut pun susah tu. Nak masuk pun susah. Tulang, susuk tulang, susuk apa tu? Tulang belalang kunyit tu dia ambil kat mana? Pelesik tu binatang tu kan? Macam belalang pelesik tu kan? Dia ambil apa? Bahagian mana? Dia tengah bila kita cabut badan ni, dia ada satu tulang. Dalam badan dia tu? Dalam badan ada satu tulang. Itu pun kita tengok. Seram lah dengar. Jadi kita kopek dia lah. Kopek pun kita buka dia. Kena baca juga sikit lah. Buat tak nak bagi rosak benda tu. Dalam hidup-hidup tu kita cabut, tarik kepala je. Dia keluar tu tulang. Tulang tu dimasukkan. Memang kekuatan dia dahsyat lah. Kalau ikutnya orang yang pakai. Yang pakai cerita tu. Situ memang dah ada kodam dia siap dah. Ditambah lagi dengan benda ni untuk dia hidupkan dalam badan dia.
Bila dia pakai bertahun, benda tu akan serasi dengan badan dia. Tu susah nak buang tu. Oh, tu susah nak buang. Dah sebati. Susuk tu dia tak ada tempoh. Orang kata apa? Lemah. Susuk belalang, susuk ikan, apa? Ikan, ada satu ikan yang dalam laut tu. Ikan yang bentuk macam ulang tu. Ikan apa? Ikan yang bentuk macam ulang. Dalam laut ikan apa? Tulang tu, kita ambil tulang tu yang buat susuk. Ambil tulang tu buat susuk. Memang padu lah. Betul. Ikut orang pakai tu. Sebab saya sendiri pun tahu siapa yang boleh pasang susuk tulang ni, orang tu memang bukan calon-calon orang lah. Sebab saya pernah buang susuk tulang. Ada yang saya tunjuk dekat Tok tu kan. Saya mengeluarkan susuk tulang yang dikatakan susuk tulang harimau. Memang seksa nak keluarkan dia. Tu Tan cakap. Tok tu sendiri pun yang saya buang dekat dia tu, nenek tu, dia menjerit. Aduh, sakit sampai menangis. Sampai dia kencing atas tilam saya. Terkencing tu? Sampai terkencing. Memang susah tu, memang sakit betul tu. Dia seolah-olah waktu saya buang tu, seolah-olah macam saya nak cabut tulang dalam isi dia tu. Tulang tu saya nak kepok. Seolah-olah macam tu. Sebab nenek tu dia pakai jarum tulang. Tulang harimau. Dekat muka lah. Dekat muka. Dia sendiri beritahu, bengkok ni. Dia nak keluar ni. Bengkok. Dalam isi tu lah. Dia melekat kat isi. Melekat betul tu kat isi. Sebab macam Tok tahulah. Kalau susuk di sini, bahagian sini, sangat susah nak buang kan. Ya. Tapi dia ditambah pula, dia masukkan susuk tulang harimau kecil je. Ketul-ketul. Saya buang kat sini, makan masa boleh katakan 3-4 jam lah. Satu susuk tu? Satu susuk 3-4 jam. Yang tadi adalah kawan tu dia tanya berkenaan dengan sate. Sebab susuk kan dulu kita dengar orang pakai susuk tak boleh makan sate. Orang pakai susuk tak boleh makan sate. Macam mana Tok cuba jelaskan sikit. Okay. Sebab apa sate sebab apa sate? Adakah dia boleh makan ke? Tak boleh makan ke? Boleh. Okey, Tok cerita sikit. Sebenarnya susuk sate ni untuk menjaga ilmu susuk. Untuk menjaga keaslian ilmu susuk ni dan sebagai perjanjian tukang pasang susuk ni dengan orang yang dipasang susuk tu. Untuk menjaga ilmu dia. Sebenarnya bukan untuk jaga orang yang pakai susuk. Sate ni untuk jaga orang dukun yang mengamalkan susuk ni. Untuk dia. Kalau makan sate punya bukan kena pada orang yang memakai biasanya. Kena pada yang menjaga tu. Yang tukang masukkan kat dia tu. Ya. Sebab sate ni benda yang ditusuk. Situ dia ada satu perjanjian dengan orang yang dukun yang pakai susuk lah. Yang masukkan susuk. Dukun yang masukkan susuk. Dan dia nak orang yang pasang susuk tu jaga ilmu warisan susuk dia. Kalau dia boleh jaga tu maknanya dia ada hormat lah untuk dia. Tapi kalau dia buat juga, makan juga, ilmu dia akan berkurang, bertawang dia punya power. Bukan pada orang yang pakai. Tapi dia cerita tu untuk nak takutkan orang yang pakai. Dia kata kalau kau pakai dengan patang, susuk ni hilang. Tak hilang ataupun jadi sakit. Maksudnya dia yang sakit. Itu saya pun baru tahu ni. Baru tahu Wow. Untuk itu yang tadi yang awal susuk, pulanglah susuk tu. Tu ada sejarah tusuk sate. Sebab waktu dia nak dapatkan ilmu susuk ni dulu dia buat satu ritual tak dalam perawangan dia ni, kadam susuk ni untuk memanggil. Jadi dia tusuk macam sate. Tusuk macam sate. Tapi bukan ke sate burung, sate cicak, cucuk-cucuk cicak tu untuk panggil dia datang. Jadi bila dah benda jin yang penjaga susuk tu makan dia punya sate tu, maknanya kata bila dia makan, orang yang pakai tak boleh makan. Pantang dia. Benda ni pergi pada tukang susuk tu yang sakit. Maknanya kata tindak balas tu kena dekat dia nak jaga ilmu dia tu supaya tak untuk kuat. Jadi dia tak benarkan sebab awal susuk. Awal ilmu, pulanglah ilmu tu, susuk tu dengan sate. Itu yang jadi
cerita je lah. Kebanyakan orang yang pakai dia langgar pantang. Yalah. Tapi kesan tu pergi pada yang tukang pasang. Dia akan marah dekat sana. Sibu ada cerita kat saya. Sebelum tu ada soalan, betul ke nak buang susuk kena rendam dalam kubang kerbau? Betul ke? Orang yang memakai susuk ni, bila dia langgar susuk ataupun dia berniat untuk dibuang, makna kata situ dia akan kena kesialan. Dia jadi sial. Sial. Dia buang jadi sial. Memang pantangan macam tu. Maksudnya dia berniat. Berniat nak buang dia sial. Dia berniat nak buang susuk yang dia pakai tu akan berlaku kesialan kat kesialan dia. Rezeki dia tertutup. Dia akan dihina, difitnah. Jadi balik pada petua susuk ni kena rendam dalam kubang kerbau lah. Tu petua. Tu petua nak buang. Nak buang sial. Susuk dah buang, tapi sial tu ada lagi. Susuk dah cabut buang. Sial tu ada. Mandi di kubang kerbau. Kubang kerbau. Itu petua lah. Petua lah. Itu pun menjadi. Dapat juga dipulihkan. Ada setengah yang nak buka balik tu. Yalah, tapi sanggup kan nak terjun kat kubang kerbau tu? Sekarang ni pun dah tak banyak dah kubang kerbau kan. Ada kubang yang kubang jamban tu ada kan. Kot terjun situ lagi kot. Tok pernah cerita kat saya kan, berkenaan dengan seorang wanita yang pernah Tok masukkan susuk dekat dia. Lepas tu wanita itu melanggar pantang susuk tu dan berlaku, boleh dikatakan berkali-kali kemalangan kat dia. Boleh Tok ceritakan sikit tak? Kisah dia seorang perempuan yang kerja ni lah, orang kata JRO lawan. JRO lah. Dia kerja JRO lah. Memang dah cantik lah. Tapi dia nak pakai untuk kerja. Untuk kerja. Sebab dia rasa tak ada, dia banyak saingan. Tapi dia cantik dah. Dia cantik dah. Tapi dia saingan dia tu pun cantik-cantik juga. Dia selalu tertinggal di belakang lah. Dia minta untuk datang pasang susuk. Dia minta untuk pasang susuk, untuk dia nak yang paling pokai kata yang kuat punya. Dia minta tu. Tak mahu biasa berapa pun saya sanggup bayar dia tu. Nak yang kuat punya. Yang betul-betul kuat. Yang betul-betul kuat. Jadi berapa pun tak apa cakap. Jadi sebelum nak pasang tu biasa Tok akan bagi syarat dulu. Syarat apa pun dia setuju. Apa pun setuju. Apa pun dia setuju. Apa setuju. Nak buat apa kat dia pun boleh kan. Dia setuju kan. Dia nak pasang. Sebab untuk dia, pertama dia ada cemburu dengan kawan-kawan yang lebih pada dia. Dia pun merasa kecil hati, rendah hati. Kan? Dia rasa tercabar di situ. Jadi nak pasang. Jadi Tok dan bagi syarat apa semua tu. Berkenaan dengan susuk. Dan macam khodam pun dia tahu kan. Dia tanya nak khodam pun yang kuat. Pandai-pandai perempuan dia minta lah. Dia minta. Dia sendiri minta. Mungkin dia dapat tahu pada mana tak tahulah. Dia JRO lah. JRO lah. Jadi orang Melayu. Orang Melayu. Orang Melayu, orang Islam kita. Okay. Jadi dia nak, kalau yang kuat ni nak pasang ni dia kena puasa sehari. Bagi dia sehari biasalah kan. Sebab benda tu dia nak. Dia suruh dia puasa sehari. Sebelum nak pasang Tok suruh puasa sehari. Dia puasa, dia pun tak makan, tak pun datang lah untuk nak bagi kuatkan lagi dia punya kekuatan susuk yang pasang tu. Masa Tok mula-mula nak pasang pun memang khodam pendamping dia nampak. Dia nampak, dia pun terkejut. Betul dia yakin lah. Dia kata nak tengok juga. Apa pendamping yang nak buh kat dia nak tengok. Tak apalah, suruh dia duduk seorang-seorang situ. Kita nak pasang susuk tu, tak ada ritual tu. Dia nampak lah. Terkejut. Berjerit. Tapi tunggu tak lari. Dahsyat perempuan ni. Dia tunggu. Dia tunggu tak lari. Tok terkejut dengan dia terkejut. Dua orang terkejut. Dua-dua terkejut. Jadi dia pasang susuk jarum lah. Bila sebelum dipasang tu, dia ambil sedikit darah dia. Darah dia titik atas susuk. Atas susuk tu. Dan susuk tu kita masukkan dalam buah petik. Buah betik. Buah petik. Betik papaya. Betik papaya. Okey. Untuk petik tu. Kita buat petik tu. Okey.
dah pasang masuk tu, lepas tu kita dibaca mantra lah. Baca mantra. Tok pun beritahu dia ni setuju untuk jadi perewangan dengan nama dia semua. Dan Tok pun bagi nama hak penjaga sekali kat dia. Okay. Kalau rasa nak kuat lagi, cakap dengan dia sendiri. Pasang-pasang lah. Pasang dah. Cakap dengan penjaga Cakap tu pula. Cakap penjaga tu pula. Untuk dia berkawan. Jadi dia punya kawan dia. Oh, dia berkawan lah. Jadi kawan dia lah. berkawan. Dia mau. Dia tak takut tau. Tak takut. Dia sebab dia nak Nak perempuan ni berani lah. Jadi Tok bagi syarat. Kalau langgar syarat pantang, akan jadi satu musibah. Oh, bagi tahu dah siap-siap kat dia. Musibah, sial dan sakit. Dia kata tak apa, boleh. Yang tu. Jadi perjanjian tu bersama dengan Tok, dengan dia dan dengan makhluk jin ni sekali. Tiga-tiga tu. Tiga-tiga tu kautin sekali. Okey, dah setuju. Jalan pasang. Dia dah puasa semua. Keluarkan balik pada buah petik tu, letak pasang masuk sekali. Oh, keluarkan balik pada buah petik tu. Masukkan sekali. Lepas tu masukkan. Susuk ni biasa dipasang, dia tak tikam macam daripada atas. Dia tak daripada tepi. Oh, daripada tepi ya. Dari tepi, letak dengan duit shilling 5 sen. 5 sen. 5 sen. Letak, tekan masuk. Oh, dia tekan masuk. Dia tak cucuk macam tu. Jadi kalau kita nak keluarkan dia pun kena tarik daripada tepi. Kalau tarik pada atas, dia tak mau keluar. Biasa jadi. Kita dah tolak susuk nak cabut tu. Tarik tak keluar kan. Kalau tarik pada sisi dia boleh keluar. Senang. Sebab asal dia masuk sisi, dia keluar posisi. Betul. Dia susuk ni kalau kita masuk pada depan, nak keluar dia pada belakang. Baru mudah. Dia ada cara dia. Kalau kita masuk depan, nak cabut depan, dia tak mau keluar. Dia kena tarik kat belakang. Itu dia punya lemah dia. Itu pasang kat badan dia dalam 20 lebih lah. 20 lebih. Lepas pada tu dia rasa tak kuat lagi. Datang balik. Nak tambah, dia sendiri nak tambah. Nak tambah lagi. Dia nak bagi kuat lagi, nak bawa sana sini, kita order lagi barang. Pasang lagi. Hampir dekat 30 lebih lah. 30 lebih jauh. Satu badan. Satu badan. Sampai ke atas kulit kepala pun. Kepala pun masuk juga. Masuk sekali kepala. Di kemaluan sekali. Kemaluan dah tentulah. Kemaluan tu biasa kita bersatu lah. Bubuh satu lah. Kat dia tok bubuh apa? Tok bubuh berapa kat dia? Kat dia ada 30 lebih. Yang dekat kemaluan. Kemaluan satu. Biasa benda ni dipasang di pusat satu. Di pusat. Pusat satu. Dalam pusat tu. Dalam pusat ni. Pusat kita kan ada lubang. Pusat kita dia ada kulit yang lembut. Seram lah. Itu lagi pasang dekat dia punya hari-hari dia. Hari-hari ya. Hari-hari. Paha kiri kanan. Paha kiri kanan. Lutut kiri kanan. Kaki. Kaki. Cuma susuk ni satu lah. Kalau orang yang berpengalaman ni, dia pasang ikut suka je. Susuk ni jangan kena urat saraf. Jangan kena urat saraf lah. Berbahaya, infek. Infek lah. Dan susuk ni bila dah kita pasang, kita tak ada alergik makanan pun, dia akan jadi alergik makanan. Sebab disebabkan dengan emas tu, pantang larang dia tu, iaitu hak semula jadilah. Dia tak boleh makan benda yang bakar, benda yang bakar. Hak tu yang lagi hak semula jadilah, emas ni, benda yang bakar lah. Benda yang orang kata apa? Benda yang goreng 2 kali. Goreng 2 kali. Nak kuat susuk ni kena benda yang nasi putih, nasi goreng tak boleh makan. Saat lagi dia akan sakit saraf. Dia akan sakit saraf. Dia akan sesak nafas. Dia kena makan yang nasi yang sekali je. Jadi bila dia pakai tu memang dia orang yang biasa, perempuan yang tak bernafsu, memang dia akan 10 kali ganda nafsu dia. Dia ni nafsu dia jadi kuat lah. Nafsu jadi kuat. Dan orang yang tengok pun bernafsu. Orang yang tengok pun bernafsu. Orang tengok dia pun bernafsu. Dia belian dengan jarum dia pakai. Jarum. Dia jadi gairah ha. Jadi gairah. Jadi orang yang tidur dengan dia, bersama dengan dia pun tak boleh lupa dia. Mesti nak ulang lagi tidur. Nak tidur dengan dia nak lagi. Ulang lagi ya. Lama tak Tok bubuh kat situ? Kasat saja. Untuk nak pasang tu sat saja. Sat je lah. Kalau nak cabut tu yang lambat. Cabut lama betul. Pasang sat je. Jadi saya nak tanya Tok, bila ada yang mengatakan masuk susuk dekat kemaluan,
dia masukkan sekali dia punya awang dia. Maksudnya Tok Bomo tu dia masukkan jarum kat situ. Lepas tu dia masukkan sekali, dia bersetubuh dengan orang yang nak pakai tu. Adakah benda tu betul-betul berlaku? Benda tu betul. Betul berlaku? Betul berlaku. Oh. Sebab susuk ni untuk yang kekuatan susuk ni, untuk susuk saja tu dalam lebih kurang dalam 50% je dia punya kekuatan dia. Sampai tak sampai biasa. Tapi untuk masuk kekuatan batin, tukang yang untuk nak pasang tu, dia masuk dengan kekuatan batin. Nama tu batin. Kan? Nama batin lah, betul batin tak? batin Nama batin, tenaga batin. Bila masuk tenaga batin Tok Dukun tu, sekali untuk masuk ke situ, dia masuk tu sebenarnya kadang-kadang bukan untuk dia steam dengan perempuan tu, kan? Dia nak rasakan kekuatan apa? Energi susuk tu. Orang dia test tu. Dia nak test tu. Kalau dia test dia rasa tak kuat, dia buat lagi. Dia try lagi. Dia try lagi. Kalau dia rasa okey, ni dah kuat dah. Dia boleh, lepas tu dia boleh test kat orang lain lah. Dia nak rasa grip dia punya kekuatan susuk yang dia pasang tu, yang dah pasang. Dia macam 3 soalan lah. Okay. Yang pertama, syarat memang macam tu, wajib. Untuk kuatkan susuk tu. Ya. Apa semua kan. Yang kedua, dia nak test power. Yang ketiga, hanya nafsu dia semata-mata lah. Jadi yang mana ni Tok? Yang mana satu? Kan memang tiga-tiga ada. Dan kebanyakan kalau yang dah tukar susuk ni dia dah buat dah banyak kali. Dia tak nak test lah. Dia tak nak test lah. Dia nak test lah. Tapi mungkin yang ketiga tu lah. Yang ketiga nafsu lah. Nafsu yang ketiga tu. Nafsu tu. Itu terjadi sendiri. Itu syarat yang dia sendiri buat. Daripada yang perjanjian dia dengan jin setan ni tak ada perjanjian macam tu. Dia sendiri lah. Dia sendiri lah. Sebab dia pasang. Dan memang Tok pun tahu kan. Sekarang ni pun ada lagi Bomo yang masukkan susuk serta dia bersetubuh sekali dengan pesakit, dengan orang nak pakai susuk tu. Ya. Betul tak? Tok tahu kan? Dan sekarang ni dia masih aktif sampai sekarang. Masih aktif lagi. Masih aktif sampai sekarang. Dan negeri mana pun Tok tahu, daerah mana pun Tok tahu. Ya. Kan? Dan saya pun tahu sebenarnya. Saya pun tahu juga, dengar daripada pesakit-pesakit susuk mai, depa cerita juga benda yang sama. Macam yang Tok cerita kat saya tu. Semua ada buat sekali dekat depa kena tempat yang Tok abang saya tu. Tempat yang sama juga. Tempat yang sama. Kan. Jadi memang sampai sekarang benda tu berlaku lagi. Okey, Tok sambung sikit cerita yang pasal wanita tadi sebab depa dengar tak habis lagi. Nak sambung apa tadi? Tok yang dah masuk kat dia 30 lebih jarum susuk tu. Okey. Sebab Datuk dah masuk dah semua, Tok ada bagi pantang lah. Bagi pantang. Pantang kat dia. Bila dia nak semua, dia kata okey semua boleh. Lain kali mungkin dia dah terlupa. Okey. Dia dah terlupa. Susuk ni ada satu lagi. Yang Wan belum tahu ni. Cerita ni. Pantangan dia. Tak boleh pergi ke kubur. Tahu Tahu. Kubur Kristian tak boleh. Kubur Islam tak boleh. Itu grade yang kuat lah. Susuk yang kuat sikit lah. Pijak kubur tak boleh. Kalau kata nak kenal orang dia tu, kalau ajak dia tak mau masuk kubur, dia pakai susuk tu kan. Ni dia tahu dia dengar ni. Alamak dia dengar. Dengar lagi. Itu baru satu, banyak lagi. Banyak lagi. Itu. Kan. Jadi dia pergi. Macam Tok dah beritahu dah kat dia pantang larang. Yang perempuan yang Tok masukkan susuk apa semua tu, Tok dah abang dah jaga pantang larang apa semua. Jadi dia langgap pantang larang tu. Dia langgap pantang larang tu. Dia langgap pantang larang tu sehingga susuk dia terkeluar sendiri. Susuk terkeluar sendiri. Salah satu terkeluar. Di bahagian dagu ni lah. Tercabut. Yang dekat dahi. Jatuh. Dia pergi sat je. Dia masuk kubur. Tengok yang adik dia accident tu. Lepas tu dia keluar balik, terkeluar. Dia pegang benda apa, dia tengok terkeluar dua. Okey, lepas tu dia tanya Batuk balik lah. Tanya sebab apa. Langgar pantang dia minta pulihkan balik. Pulihkan balik, masukkan balik. Tu kata tambah lagi tu. Maksudnya dia jumpa Tok nak tambah lagi. Nak tambah lagi. Nak tambah, dia nak kuat lagi. Okey. Tok dah beritahu syarat dia. Nak cerita betul cerita tu pantang dia.
Pantangan dia nak cerita kan? Tak apa. Benar eh? Ni lah. Kubur ni kalau kata memang tak boleh sebab kubur sifatnya mati. Susuk tu sifatnya hidup. Kalau ikut bahasa dia tu. Dia pergi tempat mati, dia pun mati sekali. Dengar tu. Tadi ada yang tanya kan. Jadi Kubur sifat yang mati. okey. Jadi dia Susuk ni hidup. susuk ni hidup. Dia tak boleh pergi ke kubur. Tak boleh pergi tempat yang mati. Tak boleh pergi tempat yang mati. Kalau dia pergi dia akan ikut sekali hidup. Dalam tu. Kalau dia pergi, dia akan ikut sekali mati. Ah. Dan dia akan makan tuan badan tu lah. Makan tuan badan tu. Dia makan bukan apa. Dia marah. Marah. Tempat tu dia tak mau pergi. Bawa dia nak pergi juga. Bila dia marah tu dia tokak tuan dia dah. Bila dia dah marah tu, dia keluar pada tu, naik bas. Kalau pernah dengar ada masuk berita lah bas ni. Bas biasa penumpang penuh 4 penumpang. 40. Bas tu terbalik sikit jatuh. Semua selamat. Dia je tak selamat. Tempat lepas tu dia tak selamat, tempat jentuk barang susuk semua luka, semua terkoyak. Kaki, tangan, belakang semua macam kena toreh dengan pisau. Kemaluan dia. Macam pisau dia toreh tu. Semua bertoreh tempat yang jatuh tu. Bas tu kira berlaku kemalangan. Masuk TV je. Masuk TV. Dia seorang je yang teruk. Dia seorang je yang teruk dalam tu. Dalam tu, yang lain tak ada apa. Tercampak. Jadi tempat yang di barang susuk tu macam dicakar dengan pisau. Dia kena luka-luka. Macam dia kena kelak-kelak lah badan lah. Macam tu. Okey. Masuk hospital, bila dia x-ray, penuh lah. Hospital x-ray penuh lah Sebab kan. tu keluarga dah habis semua tahu. Dia dah malu lah. Dia dah malu, dia dah lari pada family. Lepas tu tanya macam mana nak cabut susuk. Dia tak mau cabut lagi. Dia tak mau cabut lagi? Dia nak teruskan kerja lagi. Dia tak mau. Dia nak teruskan kerja dia lagi. Teruskan lagi. Nak terus lagi. Cuma dia telefon, bagi kuat lagi. Lepas tu dia langgar pantang lagi. Pantang yang kedua ni. Dia langgar pantang lagi lepas tu? Langgar pantang lagi. Orang kata apa, tak boleh nak pergi apa tengok. Dia sebenarnya benda ni hospital pun tak boleh lalu, tak boleh masuk. Sebab tempat yang ada orang yang sakit ni kan. Sakit macam-macam kan. Pantangan yang kedua, dia tak boleh makan nasi goreng. Nasi goreng. Ada tak? Ada. Tak nasi goreng. Nasi goreng yang 2 kali goreng. Ada makan juga, tak puas. Sekali makan tak kena. 3 kali makan pun kena. Dia makan je daripada kedai tu, bangun je nak lintas, puk jatuh, kaki dia hancur macam accident. Hancur kaki dia. Pergi operation lagi. Kali kedua dia accident? Kali kedua dia jadi macam tu? Benda accident yang tak masuk akal lah. Maksudnya dia terjatuh? Lepas dia makan, dia jatuh, kaki dia hancur macam kereta tu gilih lah orang kata. Hancur macam kereta ni lah. Dia lepas saat tu lah. Yang pertama dia berlaku kemalangan bas dan dia luka teruk. Lepas tu dia masuk hospital, dia pulih balik. Luka di bahagian-bahagian susuk dia pulih balik dan seterusnya dia melakukan kerja GRO dia lagi. Dia masih jalan lagi. Dan susuk tu dia tak membuang lagi. Tak membuang sampai sekarang. Walaupun dia sakit. Sampai sekarang. Kali kedua dia terkena lagi. Berlaku kemalangan dia lagi sampai macam kaki dia kena hir tu. Dia masuk hospital. Masuk hospital. Susuk tu kan dia tak ada fungsi dah. Kalau dah 2 kali. Dia langgar pantang dia langgar pantang ni makna kata dia pertukaran. Aku ambil hang punya kaki. Okey, lepas tu hang ganti balik. Boleh lari. Dan sekarang ni apa jadi dekat dia? Apa yang jadi kat dia sekarang? Dan seterusnya. Okey, sampai sekarang dah bertahun-tahun susuk dah makan diri dia. Muka dia jadi hancur. Tempat yang susuk tu hancur. Susuk masih ada lagi. Susuk masih ada, tak buang lagi. Tapi muka dia hancur. Dia buat plastik surgery pun tak boleh buat. Dia buat juga surgery je pembedahan apa semua. Jadi dia makan jadi benanah. Benanah lah. Nak kata jerawat bukan jerawat. Tapi nanah kiri kanan. Hidung dia pun habis, dia makan habis. Hidung pun dia makan. Sampai hidung pun nak berlubang. Hidung pun nak berlubang tu.
ikut cerita dia punya mak dia telefon tu ni memang bau satu rumah lah. Oh, bau ah. Mereka pun tak boleh tahan. Oh. Tok dalam bilik, tutup bilik. Kalau dia keluar, mereka pun kena masuk bilik. Oh. Memang bau. Bau. Bau dia bau darah, bangkai darah. Oh, bangkai dah. Bau bangkai darah. Macam darah yang ni lah kan, yang orang mati ni. Oh. Busuk lah, busuk. Busuk lah. Dia tuan-tuan, ni penceritaan dari seorang yang berpengalaman yang masukkan susuk dan orang melanggar pantang dan terjadi macam tu. Dan sampai sekarang Tok masih kontak dengan dia kan? Masih ada kontak. Masih kontak dengan dia. Dan dia tak buang lagi susuk tu. Dia tak mau buang. Dia mau orang dengan punca dia tak buang ni, biasanya dia dah sebati dengan dia. Dengan pendamping dia tu. Oh, dengan pendamping. Mana kata dia tak mau tinggal. Dia sayang lah. Dia dah jadi, benda tu dah jadi dia punya skandal dah. Oh, sampai macam tu. Dahsyat lah tu. Dahsyat. Memang rare sebab nak tanya Tok kan. Orang cakap pakai je susuk. Nanti kalau dah tak nak susuk tu, langgak je pantang. Lepas tu kosong lah, tak ada apa lah. Tapi ada yang langgak pantang. Macam saya tengok kan. Yang pertama, orang tu langgak pantang, tak ada apa-apa. Tak ada apa. Tapi di ujung-ujung usia dia baru dia kena. Dia kan kena juga, tak boleh lari kan. Kenapa? Dia mesti kena. Sebab benda ni perjanjian. Perjanjian setan tu. Betul. Tak boleh buang. Nenek tu cakap apa? Sebelum ni nenek tak ada rasa gangguan apa pun apa semua. Ujung sejak nenek tak larat ni baru dia datang ganggu nenek. Nenek tu cakap macam tu lah. Dah uzur tak larat, dia ganggu nak boleh buat apa dah. Dia ada time dia. Ada time dia lah. Time masa-masa. Pasal apa macam tu Tok ah? Kenapa macam tu ah? Perjanjian lah. Okey. Tapi kenapa dia boleh pi tengah, dia pi ujung? Ada yang dia tak kacau lagi, dia biar dulu. Susuk ni bila dia tak aktif dalam badan, ada hari-hari dia akan hidup balik. Dia akan hidup balik. Oh, dia hidup dia? Mengikut orang kata air pasang. Air pasang surut. Apa tu, gerhana bulan. Selepas gerhana bulan dia mesti kena. Dia ni. Kalau yang langgar pantang lepas gerhana bulan dia kena. Dia memang sakit, dia tak boleh kerja lah. Nak kerja pun tak boleh. Dia tangkap kepala, dia sebelah badan. Kadang-kadang orang kata gaut. Kadang benda ni. Kalau orang dia cerita, orang tahu lah. Benda ni kan, kaki dia bengkak sebelah. Kalau orang lelaki dia jadi bengkak kat sini. Macam bengkak buruk kan. Itu yang langgar pantang tu. Tu tanda lagi tu. Dia bagi dah. Ada yang kes terbaru ni, ada tanya Tok, dia langgar pantang, telur tu besar. Oh, telur jadi besar? Jadi besar. Besar tu besar bonyok. Tak boleh jalan lah. Tak boleh jalan tu. Dia langgar pantang. Tapi bila kita dah buang pun nak kena merawat lagi. Sama juga cerita dia kan. Yalah. Tapi mana kata dia dah tuntut. Sebab benda ni dia ada tukar ganti. Kalau langgar pantang, aku ambil satu bahagian daripada badan. Dia macam tu. Kira mana kata yang bomo yang cakap pakai je susuk, nanti tak nak susuk tu langgar je pantang, itu adalah dia punya tipu daya lah. Tipu daya yang tukang pasang tu lah. Tukang pasang. Apa dengar tu? Kadang-kadang yang tukang pasang ni dia marah. Sebab dia pegang pada janji. Susuk ni kalau ikut kan dia perjanjian. Dia janji dengan alam sebelah. Makna kata dia dah berjanji sana, kalau apa-apa jadi, dia yang bertanggungjawab. Dia yang ni langgar pantang, jadi dukun ni marah. Lepas tu dia serang lagi. Dia sendiri yang buatkan benda tu. Bagi sakit. Ada. Sebab saya pernah nak buang susuk dekat seorang pesakit kan. Dia mai satu gangguan tu kat saya. Kan, dia mai satu gangguan yang saya buang susuk banyak lah. Banyaklah. Beratus-ratus orang lah saya buang. Dah 15 tahun dah saya buang susuk. 15 tahun dah buat. Memang kira pengalaman experience banyak juga lah kan. Banyak yang jumpa lah. Banyak yang pelik-pelik ni. Pelik-pelik macam-macam jenis lah. Macam-macam jenis susuk. Tapi antara salah satu susuk yang saya nak buang tu memang dia mai ganggu saya, memang ganah lah. Dalam mimpi dia mai. Waktu saya tidur, saya terjaga pun nampak dia. Kan. Dan saya pelik lah. Dia punya rentak tu kan.
berbeza. Dia punya gangguan yang hantam saya tu kan. Jadi bila saya tengok-tengok balik, saya kaji-kaji balik, rupa-rupanya susuk yang saya nak buang tu, susuk terikat dengan bomoh lah. Jadi saya nak tanya Tok, bila saya nak buang susuk dekat seseorang tu, adakah dia memberi kesan kepada bomoh yang masukkan susuk tu? Maksudnya bila saya buang sini, dia boleh mati ke, dia boleh sakit ke, dia kena ke. Macam tu soalan tu lah. Tengok pada susuk tu sendirilah. Susuk ni dia ada grade dah. Ada grade A, B dan C. Kalau grade yang C ni biasa-biasa lah, tak ada apalah. B pun biasa juga. Yang grade A ni dia ada, orang yang pasal pakai susuk dia ada penunggu dia sendiri. Dia ada penerangan dia. Dia ada pendamping dia yang susuk tu. Jadi bila kita nak buang, pendamping dia lah yang akan info pada tukang buang. Yang pasang susuk dia beritahu kat ni. Dia beritahu. Kalau dia hidup dia beritahu lah. Kalau kata dia mati pun dia lari pergi dekat kubur yang orang yang pasang tu. Dia pergi duduk situ. Dia beritahu. Dia beritahu yang dia perjanjian, dia minta perjanjian dia balik. Benda ni. Jadi bila tak dapat ditunaikan, dia akan kacau lah. Dia kacau. Dia kacau lah. Memang ada kesan tu. Kesan pada yang tukang pasang tu. Tukang pasang waktu ni saya nak keluarkan. Dia mengganggu lah, gangguan lah. Tak ada gigih yang mati, tak ada lah. Tak ada. Ganggu lah. Tapi biasa perjanjian dia 3 orang tadi. Ada cerita yang mula tadi kan. 3 perjanjian. Biasa yang susuk ni dia akan pas pada ni Pak Sanggup tu. Dia pas pada Pak Sanggup tu balik. Pandai janji dia selamat. Aduh. Dia macam okey, tuan-tuan, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan semualah. Sebenarnya tok kita ni dia bukan hanya sekadar tak apa tu saya cerita. Ya. Saya cerita tak apa lah. Boleh. Tok kita ni bukan hanya sekadar duduk dalam dunia susuk sahaja dalam ni sebelum ni. Sebenarnya Tok juga duduk dalam dunia-dunia yang lain. Betul tak Tok? Banyak dunia tu lah. Banyak dunia. Berkaitan dengan dunia gaib lah. Gaib. Dunia gaib. Dunia gaib ni dia terpecah dalam banyak benda. Banyak benda. Salah satunya adalah berkaitan dengan sihir. Sihir. Berkaitan dengan sihir. Apa ingat apa? Kalau Tok kupas bab sihir lagi, apa jangan terkejut. Berkaitan dengan sihir. Berkaitan dengan peperangan antara perawat-perawat. Bomoh dengan bomoh. Bomoh dengan perawat. Dan berkaitan dengan apa lagi Tok? Petua-petua tradisional dulu kala lah. Petua-petua tradisional dulu kala. Petua-petua kuno lah. Petua kuno ni dia ada A dan B no? A dan B pula. Dia ada hitam dan petua putih. Tok cuba beritahu sikit yang itu, yang berkaitan dengan petua hitam ni, yang kena apa duduk pakai boxer apa semua tu. Itu duduk tengah panas tu. Itu yang nak buang lah. Yang nak buang kan nak dia pakai. Kan dia rawat orang. Dia guna ilmu kan, ilmu hitam. Lepas tu dia nak buang share dekat dia tu. Dia pakai boxer duduk tengah panas. Tok cerita sikit. Bagi sikit Cok, share sikit. Untuk petua ke untuk yang nak cerita je. Yang ilmu sihir ni. Petua je lah, bukan amalan sihir lah. Cerita je. Cerita lah. Cerita dah lah. Antara salah satu petua yang pelik. Orang boleh tukar, dia pun tak tahu. Petua untuk dia nak lepaskan ilmu dia ataupun dia nak rawat diri dia. Dia nak rawat diri dia. Biasa dia sihir orang, dia akan kena. Jadi nak pulihkan balik. Nak pulihkan balik. Dia sihir orang. Dia sihir orang. Jadi dia takut berlaku balik dekat dia. Jadi dia buat apa tu? Dia buat apa? Antara salah satunya untuk dia nak lepaskan benda tu, untuk nak selamatkan diri dia lah. Daripada dia sihir orang mengganggu. Dia pun kena gangguan juga kan sebenarnya. Jadi dia akan cari satu masa.
hujan di tengah hari. Aha. Hujan di tengah hari. Mhm. Hujan di tengah hari, dia pergi tengah-tengah padang, tengah padang ataupun di tepi-tepi pantai yang lapang lah. Kalau ikutkan yang betul, dia bogel kan. Dia kena telanjang. Oh, dia bogel. Dia kena telanjang. Dia kena telanjang, dia nak kena titih hujan tengah hari tu. Oh, maksudnya tengah hari ada hujan sikit-sikit, dia telanjang bogel. Itu yang nak merawat dia. Merawat ilmu hitam lah. Nak merawat ilmu hitam lah. Maksudnya ada ilmu hitam lah. Ilmu hitam nak merawat. Tapi kalau dia duduk macam mana tu? Masa hujan turun tu, dia duduk macam tu ke? Ataupun macam ni ke? Macam mana dia duduk? Dia duduk berdiri lah. Oh, dia berdiri lah. Berdiri. Ataupun duduk bersila. Duduk bersila lah. Tengok bersila tepi-tepi laut tu, bogel, tak pakai baju tu. Dia tu ilmu hitam tu. Oh. Ataupun tepi sungai. Ataupun tepi sungai. Yang tempat lapang lah. Dia nak kena benda tu, dia ketuk. Dia akan jadi sebagai pelindung lah, protect lah. Protect lah. Dia rawat. Tu dia mana-mana tu. Ataupun bulan mengambang. Dia keluar malam. Kalau di kampung dia keluar malam tu, jadi macam orang minyak lah. Bogel, dia kena pusing tawaf satu kampung. Balik rumah dia balik. Maknanya dia akan pulih balik dia punya power tu. Kan? Untuk pengetahuan semua, Tok Pawang Hitam kita ni, dia sebenarnya orang Malaysia original kan? Betul Tok? Kan Tok ni, Tok orang Malaysia kan? Orang Malaysia lah. Tok kita ni orang Malaysia. Dan bukan kaleng-kalengnya Tok kita ni sampai dia menjadi seorang bomoh di Indonesia. Di Indonesia tu banyak bomoh, tapi dalam kalangan ramai-ramai, Tok kita ni antara bomoh besar di Indonesia. Betul Tok? Ada lah sikit lah. Ada sikit. Kan, jadi bukan biasa-biasa lah kan. Jadi orang panggil apa, hampa kira betul sangat dapat dengar perkongsian, penceritaan, benda-benda rare ni. Kan, bukan biasa-biasa kita nak dengar. Kan. Dia macam tu kan nak tanya, antara bomoh-bomoh, pawang-pawang, adakah berkawan ataupun bergaduh ke macam mana? Biasanya yang satu perguruan kan, berkawan. Itu masing-masing lah. Cuma bila terjadinya orang kata apa, kadang pawang dengan bomoh dia berebut juga pesakit ni macam mana. Kalau kata pesakit dah biasa main kat dia, kena main kat dia. Tak boleh pergi kat orang lain. Dia buat syarat lah. Buat syarat dia buat syarat dengan dia. Buat syarat kalau pergi kat orang lain, benda ni akan jadi bala lah. Kena habiskan dekat dia. Dan tak boleh bertindih, itu alasan lah cerita dia. Jadi dari segi itu, dia tengok yang lain tu, rumah perawat lain tu penuh, tu mulalah berlaku serangan gaib ni. Nak test serangan gaib ni. Dan ada juga bomoh yang dia bagi sakit. Dia nak nak ada maksudnya dia sendiri bagi dia bagi sembuh dia. Bagi sembuh, dia bagi sakit. Dia bagi sembuh, dia sakit datang lagi kat dia. Bila ada lama dia tu dalam setahun macam tu, atau 4-5 bulan, dia buat hantar balik bagi sakit. Mai balik. Mai dengar tu. Dia tak pernah putih lah. Sentiasa. Rare. Ada tu. Itu permainan lah tu. Permainan lah. Supaya tak putih dia punya rezeki lah tu. Sebab ada ke, nak tanya Tok lah kan, ada ke Tok bomoh temberang betul? Maksudnya dia ni tak ada jin pun kat dia. Tak ada benda-benda sakti pun kat dia. Tapi dia berlaku je, dia mohon orang, dia tipu orang, duit orang. Ada tak? Memang ada wujud. Ada. Itu orang yang biasanya orang yang ada keturunan lah. Berketurunan, mistik ni, dia berminat ke arah tu, tapi dia tak belajar. Dia berminat lah. Jadi dia menggunakan ilmu, kalau kata ilmu bomoh ni, ilmu tipu jadi. Tipu jadi ya? Dia tipu tapi jadi. Dia buat orang tu, apa dia buat, tak sembuh. Ada memang. Ada lah. Dalam ilmu perubatan hitam pun ada ilmu sulap. Ada ilmu magic kan. Magic memang ada. Macam-macam cara ada. Memang macam-macam cara. Macam cara untuk nak benda yang nak cara tipu lah. Caranya betul pun ada, yang tipu banyak juga tu.
Tu ilmu tipu jadi. Oh, Piramli dah cerita dah no? Kan. Macam oh, bunyi apa tu? Dengan tepuk kaki Ha. Memang ada datang tu sebab kita banyak cerita kisah dia kan. Ui, seram ah. Cering kan. Dah dekat tu kan, jalan tu, tepuk kaki tu. Tak apa ke? Pi jauh sikit. Tak apa. Dia pun nak join Nak sekali. dengar. Nak join sekali. Ui, bunyi tapak kaki ria lah. Macam kuda lah. Mungkin dia lompat pada pokok tu bawah kot. Kutuk. Tadi dengar pula tu. Dia jalan main dekat lah. Oh, duduk main sini. Dia berhenti kat sini ya. Memang macam tu lah. Sebab yalah kita buka banyak kan. Kita duk cerita-cerita banyak benda. Jadi seram lah. Menarik dalam mengundang dah. Alah no. Ni kalau macam ni dia marah ke apa? Kalau bunyi macam ni apa? Kalau kata jin tanah ni, kalau jin tanah biasa tapak kaki. Tapak kaki. Kalau tapak kaki berempah tu memang marah lah. Oh, tung. Marah. Oh, dia marah tu. Kalau dia bagi signal lah. Kalau tak lari lagi, dia akan bagi bau. Tengok dia kata dengar bunyi tapak kaki. Cuma belum bau ya. Tapak kaki dah ada. Oh, tapak kaki dah tapi tak bau apa lah. Kalau bau pun marah juga. Oh, kalau bau marah juga. Anjing bunyi tu. Anjing bunyi tu. Wah, real lah. Sebab mungkin Tok buka banyak kan. Buka banyak cerita tentang membongkarkan kejahatan ilmu hitam. Macam ni, macam tu. Banyak lagi ni kalau nak ni. Jadi mungkin dia marah kot tu. Marah. Marah. Ni hak mana punya? Siapa-siapa punya ni? Ini yang kawasan hutan ni lah. Kawasan hutan ni. Oh, hutan lah. Ini tapak macam ni biasa jin tanah lah kita panggil. Jenis-jenis King Kong tu. Oh. Dia pun nak tahu pasal santau. Santau. Pasal santau berkenaan dipelepaskan. Kan dengar ada yang santau dipelepaskan, tiba-tiba dipelepaskan tu. Betul ke tu? Santau yang dipelepaskan tu. Jadi kalau ikutkan kaedah tu memang ada lah untuk lepaskan santau ni. Oh, ada. Biasa pelepas ni orang yang amalkan santau. Orang yang amalkan santau yang buat. Dia pelepas ni dia ada dua cara lah. Pelepas kepada orang lain atau pelepas hantar ke alam dia balik. Ada dua cara pelepas. Ada dua cara tu. Kenapa perlu dipelepaskan? Biasa kalau dia dah amalkan santau, dia tak mau dah. Tak mau dah. Tapi biasanya pelepas ni dia kena cari orang lain. Orang yang sanggup lah, macam orang kata tak sanggup tu. Kepada orang lain. Baru dia biasa dah tua lah, tak larat lah. Tak larat dah nak menanggung ilmu tu, ilmu santau ni. Jadi dia kena buang. Dia kena buang. Biasa nak buang tak ada, dia kena pelepas. Baru dia lagi mudah lah. Kita macam dia pasal apa? Dia tabung dia dah penuh ke apa? Memang ataupun dia memang macam tu, dia kena pelepas juga. Kalau tak pelepas dia kan makan diri dia. Dia ada perjanjian beberapa tahun. Yang mengamalkan santau ni dia ada perjanjian dia. 40 tahun ataupun seumur hidup. Kalau seumur hidup tu sampai matilah, tak lepas lah. Kalau dia buat perjanjian sampai umur dia 70. Santau dia kena diperturunkan kepada orang lain. Anak murid ataupun anak cucu. Hanya sanggup. Jadi kena lepas lah. Tidak benda ni dia makan dalam. Tok tahu kan penawar santau menggunakan petua. Tok tahu kan? Tahu. Ciri-ciri kita nak tahu orang tu memakai susuk. Kita melihat dia daripada yang pertama pantang larang yang dia tak boleh lakukan. Kadang ada yang boleh makan sate. Tapi cara dia makan sate tu kita boleh tahu dia pakai susuk. Kadang ada yang tutup lampu. Lepas tu buka balik lampu tu.
tangkap gambar dia kan. Jadi kita tengok gambar tu dia jadi macam mana. Dia keluar muka hantu susuk tu dekat gambar tu. Betul tu kan. Ada yang dah buat jadi. Jadi Lekat dapat dekat. Ambil gambar orang yang pakai susuk, kita tutup lampu. Kita tangkap gambar dia. Cak. Dia tu buka lampu macam biasa. Lagi kita tengok balik yang kita tangkap gambar dia tu. Muka dia berubah. Memang seram lah. Tanya, santau angin tu betul ke? Santau angin. Santau angin tu betul ke? Macam mana perjalanan santau angin tu? Macam mana tu? Angin ni sebab benda yang tak boleh dilihat. Hanya boleh dirasa. Jadi kalau yang kita hanya dapat rasa angin ni. Angin ni sebab semua orang perlukan angin. Itu yang cara yang sihir gunakan untuk mudahkan kenal pada mangsa tu. Sebab kita duk tarik nafas, keluar nafas, jadi untuk dia nak serang mudah kenal tu menggunakan angin lah. Angin lah. Tapi angin ada angin dia. Kadang-kadang benda ni bukan angin, hanya perkataan. Contoh macam orang kata wan naik angin. Naik angin. Naik angin. Tapi bukan angin. Tapi naik angin. Naik angin. Betul? Macam minyak angin kan. Bukan angin. Tapi panggil minyak angin. Itu nama santau angin. Kadang dia bukan angin. Nama saja santau angin. Maknanya santau angin, santau yang tak dapat dilihat lah. Tak dapat dilihat. Dia dah kenal berasa. Dia ada angin-angin dia lah. Kalau angin-angin santau ni ada angin dia. Angin-angin dia panggil angin puyuh. Angin puyuh. Angin puyuh. Angin puyuh. Ada nama-nama angin ni. Sebab yang nama angin ni dia sebenarnya yang angin santau angin ni bukan angin. Dia makhluk jin. Jin yang pengamal santau lah. Kan jin ni jadi pada angin dengan api. Betul kan? Jadi jin ni jin yang bentuk angin. Bentuk angin. Tapi dia bukan angin. Bentuk angin. Jadi inilah yang menyerang mangsa santau ni. Ada cara puja lah, mantra ada puja dia tu. Puja ritual dia tu. Untuk tuju-tuju pada orang. Dia terkena dekat orang tu dia jadi macam mana? Terkena dekat orang tu. Maksudnya bila orang tu kena, dia attack kat mana? Maksudnya dia batuk kering ke? Dia masuk melalui hidung, dia masuk melalui telinga ke? Jadi dia kan dia lepas kan? Dia lepas, dia tuju orang tu, dia main dekat orang tu. Daripada mana dia boleh masuk? Dia sebab orang ni yang tukang santau ni dia sentiasa mencari kelemahan orang tu. Bila datangnya orang yang nak minta dituju ni, biasa dia minta nama lah. Dia minta nama. Nama, gambar, tarikh lahir, gambar, tempat. Jadi dia akan tengok mana yang kelemahan orang ni. Kebanyakan yang datang pada orang yang santau dah ada penyakit sendiri, penyakit asal dah ada. Sebab sekarang ni ramai yang kecil manis, darah tinggi, lemah, jantung semua. Jadi itu yang pertama, poin yang pertama dia akan attack. Dia akan buat rumah kat situ. Kalau nak merawat pun ambil tempat yang sakit asal dia. Sakit orang kata apa? Medis. Sakit asal dulu, rumah di situ. Di situ baru dia membiak. Biasanya yang kena santau awal dia akan rasa miang. Rasa biang muka. Miang muka. Lepas tu rasa gatai. Apa tulis? Miang. Betul rasa gatai. Tanda tu lah. Tanda. Lepas tu tempat yang dia sakit. Contohnya dia ada kanser. Dia lagi menjadi biasa kanser tahap 1 tiba naik tahap 4. Biasa kecil mana berapa dia punya peratus tu. Bila dah kenal tu dia naik. Naik lagi. Dia duduk tempat yang sakit. Tak boleh, kalau angin ni mudah riang roma, kita pun mudah-mudah boleh masuk. Yang roma ni angin. Yang roma ni tu. Itu yang gatai tu. Dia boleh masuk ke dalam roma dia dah masuk tu, masuk. Kalau kita gatai miang tu dia nak masuk ke dalam roma tu. Kita garu tu. Seram. Lepas tu orang tu jadi macam engkung dia. Dia rasa macam ni, kering ke macam mana? Bibir dia. Dia yang boleh kering engkung ni bila dia dah
jenis yang sihir jenis lain pun ada juga yang simptom macam tu. Tapi bila kena santau ni jadi kering ni, badan jadi panas. Oh, badan jadi panas. Bila panas ayam tu kering. Oh, ayam tu kering. Ayam kering badan, minum kering. Darah berkurang. Oh. Darah yang banyak jadi darah kurang. Kalau cek kita darah kurang lah. Badan pun panas itu jadi kering, bibir pecah. Muka jadi mengelupas. Itu peringkat awal tu. Peringkat awal. Santau ni dia tak boleh melawan. Lagi lawan lagi kuat. Lagi bubat lagi kuat. Lagi bubat lagi kuat tu. Lagi bubat lagi kuat. Betul. Jadi tu yang duk pergi bubat sampai 100 berumur, 2 umur pun tak lega tu. Lagi ubat dia lagi kuat. Memang itu sifat dia macam tu, santau. Sifat dia lah. Sifat sampai lawan. boleh dia punya bubat, orang yang kena santangi ni, Tok, dia boleh bubat sampai dia meninggal tu weh. Sebab apa? Dia bubat tak lega, lagi sakit. Bubat lagi sakit lah, meninggal. Dia santau ni kita kena, dia tak boleh tolak. Kena terima. Terima pujian Tuhan dulu lah. Terima pujian Tuhan dulu. Lepas tu baru dia berhenti. Dia stop. Cakap aku tak mau lawan hang lah santau. Dia ada cara dia. Ada cara dia. Ustaz tanyakan tu ayat apa boleh lawan sihir? Dia bukan hanya sekadar ayat, tetapi dia ada pertua lagi. Ada pertua dia. Dia ada lagi ilmu. Kan? Ilmu lagi. Pertua ayat. Ayat-ayat Al-Quran. Amalan harian lah. Amalan harian. Untuk nak merawat santau untuk diri sendiri lah. Kan. Tok pernah tengok tak? Ada orang dia terlantang 10 tahun, 15 tahun terlentang, sakit tak boleh bangun. Panggil macam-macam doktor, hospital apa semua, duduk macam tu juga. Bila dia masuk, kadang-kadang tu saya pernah dengar orang cakap dia terkena dam ataupun dia terkena langgak pantang alam sana, perjanjian. Adakah itu betul? Ini yang peramal santau ke? Bukan, ni orang yang mungkin dia ada ambil ilmu. Ilmu santau lah. Ilmu sikit-sikit lah. Dia ada menuntut ilmu sikit-sikit, ilmu salah-salah sikit-sikit kan. Dia bukan bomoh lah, bukan bawang. Dia belajar ilmu sikit-sikit, lepas tu dia sakit, terlentang, tak larat. Adakah benda tu betul berlaku? Untuk yang santau ni, dia ada warisan keturunan dia yang menjaga ilmu-ilmu santau ni. Tapi yang banyak yang ilmu keturunan lah, turun-temurun lah. Bapak dia santau, turun ke anak-anak cucu, cicit sampai 7 keturunan. Jadi kebanyakannya kawan-kawan Tok sendirilah yang mengamalkan ilmu santau ni. Kebanyakan semuanya mati dengan kerana santau. Santau tu makan diri balik. Ada yang sampai dah 7 generasi lah. Santau tu makan diri dia balik. Makan diri balik. Salah adalah dia tak buat adat. Dia tertinggal adat setahun sekali disebabkan dia sakit. Sebabkan dia sibuk lain tak buat. Dia berkena sama macam santau juga. Dia buat orang kena santau sakit yang santau, dia berkena yang sama juga. Kuku jadi hitam, Kuku jadi hitam. Kulit yang putih jadi hitam. Macam terbakar lah. Kebanyakan tu. Macam terbakar. Itu dia langgak pantang larang amalan dia. Sebab tu dia kena santau dia tak ada dia perlu lepaskan santau tu pada orang lain. Tanpa orang suruh lah dia sendiri. Saya pernah tengok barang-barang lama lah, Tok punya barang kan. Barang-barang yang nak masukkan susuk. Ada bunga, ada nyok, lepas tu ada apa lagi tu? Yang barang-barang tu memang wajib ritual untuk masukkan susuk lah. Barang wajib susuk, bunga wajib lah. Bunga. Okay. Minyak wajib lah, minyak. Minyak. Kalau ikut cara yang betul tu, jarum tu dibersihkan dahulu. Supaya tak ada kuman apa semua lah. Dibersihkan dulu. Memang ada minyak dalam untuk bersihkan. Yang tentu wajib. Api wajib. Dipanaskan dulu macam ada hari tu. Ingat lagi tak mentera tu? Mentera runcing bos sikit tu. Nak ulang lagi mentera, kan? Mentera susuk tu. Yang macam bagi mandi ke apa itu? Bagi mandi? Masa buat ritual. Yang tu. Dibaca yang mana? Yang doa Arab dia. Digabungkan tu. Ingat tak?
Ingat. Ingat lagi ya? Macam mana? Ingat. Bos sikit, belanja sikit, belanja. Yang tu yang buat minta tu Dia kalau kata yang kadang-kadang mantra ni, mantra yang ayat Quran boleh gunakan untuk mantra tusuk. Dia salah gunakan, dia sonsangkan lah. Ayat Quran tu. Ada pakai juga. Nak baca tu tak berapa bagis tu lah, tak dimai kan. Tak dimai? Tak dimai. Oh, seram lah. Kalau main seram. Tak dimai macam tadi ni, tapak kaki ni berlari mai tu. Oh, berlari mai tadi tu. Oh. Kan? Saya masuk dalam lah. Tunggu Nak ke? Nak ke? Nak dengar ke? Ada orang tanya tu santet ni ada level-level ke? Santet memang ada level lah. Santet ni dia bukan santau lah. Santet ni sihir. Tapi bahasa Indo ni bagi santet lah. Dia sebenarnya sihir. Sihir tu. Bukan santau tu. Bukan santau. Santet tu bahasa Indo lah. Memang level, tengoklah jin dia punya tu besar mana, kuat mana. Dia gantung pada perewangan tu lah yang kuat tak kuat. Dalam ritual penyeruan dia tu lah, dia panggil haji yang benar kan. Ada jin yang biasa, ada jin luar biasa, ada yang raja, ada yang jin panglima. Ini kekuatan bergantung pada kodam yang santet tu. Orang santet ni biasanya orang yang orang yang tenang, muka dia tenang, tak nampak dia ni yang santet. Oh ya. Banyak sensor kan. Kalau perempuan semua nyancun-cun. Tak ada nampak muka santet. Kalau orang ni panggil apa? Introvert. Orang yang suka duduk seorang. Menyendiri. Jenis tu. Dia tak ada muka stres, tak ada apa. Tu salah satu nak kenal tu. Orang yang tukang santet ni. Kita nak kenal orang yang santet orang. Yang filem drama tu nak saja dia buat nak bagi nampak ganas lah kan. Yalah. Sebenarnya bukan orang yang baik. Yang jenis relax, baik-baik. Sebab kalau kita orang yang stres tak boleh buat santet. Orang yang fokus, orang yang pendiam, dia mudah tuju kena orang tu. Kalau jenis macam kita ni duk migraine, duk tak boleh fokus, tak stres, memang tak boleh buat. Tengok macam rumah tu lah, jauh pada rumah orang lautan. Betul? Seram tu. Nak masuk pun dalam. Syarat dia nak belajar, jangan takut dengan hantu ni. Baru boleh. Orang yang santet, sihir ilmu hitam kebanyakan dia berani lah. Dia kena syarat pertama kena berani dulu. Berani tu. Berani dengan hantu dulu. Maknanya baru dia boleh buat berdepan. Tu dia kata payung sikit mantra. Mantra susuk payung sikit. Dah baca tak dengar lah. Dia yang hari tu punya hal depan ni. Yang depan yang gabung bahasa Jawa. Itu nama dia mantra kesuma apa? Kesuma sakti. Mantra kesuma lah. Kesuma lah. Kesuma tu bunga lah. Kesuma lah. Dia pun minta sikit. Ingat tak tu baca mantra tu? Ingat sikit tak baca mantra tu? Bagi belanja sikit lah dia kata. Mantra runcing macam runcing. Mantra runcing pati rasa. Itu baca email lagi ni. Saya email lagi ya? Email lagi. Aduh. Saya okey tak? Okey tak? Saya ni duduk sini macam-macam lah ni. Tak tenang hati, mata ni macam-macam. Sebab biarlah kita duk cerita pasal-pasal ni kan. Kita duk cerita benda-benda ni. Dia pun nak mute. Hampa minta lah betul hampa nak mute. Pandai hampa. Mute tu apa kan? Dia kata sikit je tu. Baca mantra sikit je. Nak dengar juga macam mana kita. Ada orang tanya. Dia komen banyak kali dah. Macam mana nak tahu kalau dah tua, sakit, terlantak dah. Nak kepastian betul ke tak dia pakai. 7 tahun terlantak. Maksudnya nak tahu ciri-ciri orang yang terlentak ni dah 7 tahun dah terlantak ni. Nak tahu dia ni ada pakai ke? Kan ada apa-apa ke kat dia ni? Kan. Yang biasa Wan macam mana yang Wan buat tu? Kalau lama-lama ni macam mana anak cucu boleh tahu yang tok pakai santau? Untuk pakai susuk ataupun ilmu-ilmu lah. Yang pertama
Kalau kita nak detect orang tu dia terlantang lama kan, kita nak tahu dia pakai tak pakai, dia akan ada perubahan di waktu-waktu rembang. Waktu-waktu rembang ni maksudnya waktu-waktu time-time benda tu lah. Tengah hari lah. Tengah hari, maghrib kan, lepas asar ataupun maghrib lah. Lepas tu tengah-tengah malam sikit dia akan berubah watak. Watak dia akan berubah. Dia akan jadi macam mana? Kadang-kadang mata dia jegel, kadang-kadang dia jerit, "Oi, main tak makan. Aku nak makan, woi." Kopi dan susu. Macam tu lah contohnya. Dia perempuan yang kebaya merah tu, yang tu susuk kan. Perempuan kebaya merah mana? Yang orang duk jumpa hantu macam filem kebaya merah tu. Itu susuk. Itu perewang susuk. Sampai sekarang pun masih ada lagi orang yang pendampingan perempuan kebaya merah tu. Memang pakaian dia merah. Selain pada putih, hitam, ada yang pakaian merah lah. Susuk. Merah ni antara yang ganas kan dia kata. Dia ada banyak warna ke? Yalah, selain pada ilmu hitam, ilmu putih, ada juga ilmu merah. Ilmu merah ni jarang orang menceritakan. Ilmu merah ni yang memang paling ganas. Termasuk ilmu merah yang ganas dan juga jin yang berpakaian merah ni memang yang ganas lagi padanya hitam lah biasanya. Kalau kata lansui Persik Pontianak tu, dia ada yang merah. Merah tu biasa ratu. Ratu. Ratu dia malai kuat. Kalau yang putih-putih macam puteri lah. Putih dan dayang, tapi yang merah tu ketua dia. Bunyi dia macam borenggang kan. Dia tak berjerit menangis ni macam borenggang bunyi tu. Macam tu bunyi dia. Itu jin merah. Jin merah. Kalau haiwan pun sama juga, ada kuda merah, ular merah. Satu dengar orang putih kan. Merah ni memang kategori yang kuat lah. Kategori yang besar, yang sama ada raja dia ataupun yang ketua. Jadi ada juga santor merah, ada juga santor hitam, ada juga santor merah. Susuk merah, susuk yang tu ada susuk merah. Susuk merah. Satu susuk hitam. Susuk ni adalah susuk putih, susuk hitam, susuk merah. Sama juga. Itu macam dia dapat tahu tu, yang tu mungkin dia tak nilah ada lah tu. Dia tahu lah kot tu. Yang merah ni biasanya yang duduk dalam hutan, ganas. Ya kau? Dia orang duduk gunung-gunung lah, hutan kat gunung-gunung, bukit-bukit. Bukit-bukit lah. Dia tak duduk level dia atas, dia tak duduk kat bawah dekat sungai Denai, tak ada. Atau puncak-puncak dia kalau satu bukit dia seorang je merah. Yang lain semua putih, hitam macam dia seorang je. Kawasan dia. Saya Sipu nak tanya. Okey. Waktu saya sembang dengan Sipu ni kan, saya berasa macam sesak nafas tau. Dia jadi macam gelisah, rimas, sesak nafas. Ada bunyi. Sat okey kan? Sat tak okey. Sat okey, sat tak okey. Lepas tu kan, bila saya tengok kawasan kan, kawasan-kawasan kan, kadang saya berasa macam ada benda memati. Benda memati saya. Benda tu memati saya kan. Dia mati saya macam tu. Lepas tu macam demam dekat macam tu. Macam mana nak cakap tu? Dia jadi macam dia terkejah lah. Itu. Dia macam main tengok main tengok tu. Dia marah kot sebab saya duk bongkarkan benda ni. Ya, tengok belakang daun tu bergoyang. Itu memang tanda dia buat lintasan lah tu. Pokok yang goyang, tengah-tengah ni goyang kan. Sana tak ada goyang. Itu memang mai. Tambah kita lagi cerita pasal dia lagi suka lah. Dia bukan apa benda macam ni. Dia siapa yang buka, dia akan dia buka cerita pasal aku ni. Aku nak pergi dengar tak? Kan? Tak kisah siapa pun cerita pun. Tapi dia akan nak, aku nak dengar tak dia cerita pasal aku ni. Sebab tu kalau orang tu dia pernah kena kerasukan. Lepas tu dah okey, bawa dia pergi mana-mana tempat, cuba buka cerita tengok. Cuba cerita balik. Hari tu dia jadi macam ni apa semua kan. Lama kemas sikit, tengok-tengok menjerit balik. Macam tu lah. Dia akan dia cerita pasal aku tu. Aku nak kena pergi dengar tengok betul tak betul. Kan.
Ustaz, belakang Ustaz macam ada benda. Biar betul hampa. Nampak. Aduh. Daun goyang tu. Awak ada angguk kan, Wan? Satu, selai je angguk. Boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Dia pun tak nampak kot. Dia pun tak nampak. Tak boleh kalau gerak dia tak ni. Tak ni? Tak jelas. Serius memang ada benda tadi. Hampa janganlah gempak saya. Hampa ni saya nak balik Johor tau. Terus pergi program Ada dengar bunyi Bunyi macam macam lembu kena sembelih. Apa cuba dengar tak? Dengar tak? Hampa dengar tak? Bunyi baju dia, pakaian dia. Cuba dengar. Sihir pemisah tu. Tak apa, kita abaikan dia. Okey, abaikan. Dia pun nak tahu tentang kunci nafsu. Maksudnya kan, dia punya awang tu macam tu keras itu. Tiba-tiba bila nak bersetubuh, nak bersama tu, tiba-tiba awang dia lembik tu. Tak boleh. Nak bersama pihak tak boleh. Lepas tu jadi benci, jadi berlaku pergaduhan apa semua kan. Tu sihir pemisah jenis kunci ni ke? Biasa tu kalau dah yang jenis kunci dia, biasa dia buat sihir ni di tempat tidur. Tempat dia tinggal. Kalau tukang sihir ni biasa dia gunakan sihir jajahan, sihir kawasan. Kawasan tu dia jajah kawasan tempat tinggal yang orang yang tuju tadi tu, orang yang suami isteri tu. Dia buat di tempat tu je. Kalau nak tahu dia mudah je. Cuba pindah pada rumah tu, pindah ke rumah lain. Mesti boleh main. Mana kata tu memang dah kenal. Balik ke rumah yang lama balik, jadi tak boleh. Jadi balik. Dia kunci tanah kawasan tu. Dia kunci tanah kawasan tu. Rumah tu. Dia masuk je, tu tak boleh. Yang tu yang style sihir pemisah, yang style jenis kunci kawasan rumah lah. Kawasan rumah dia lebih yang kuat lah. Lebih kuat. Kawasan rumah lagi kuat lah. Sebab dia nanti dia pergi berubat. Dia balik rumah. Balik rumah. Dia jadi balik. Jadi balik. Jadi yang nak disihir ni, dia pun guna otak juga kan. Yalah, dia cerdik lah. Nak bagi benda tu jangka masa panjang. Biasanya dia ambil upah, dia nak jangka masa panjang. Dia akan buat yang makan masa yang lama. Sebab dia tahu yang kena ni akan pergi berubat. Lepas tu balik ke rumah. Balik. Jadi balik. Pergi berubat balik. Tempat lain pula. Macam tu lah. Memang takkan habis lah. Tu tu. Sampailah habis duit. Itu tapi kalau yang orang duk cerita ni kunci di badan kan. Tapi banyakkannya boleh diubat. Kunci di badan tu. Dia boleh ubat. Kadang ada sampai 3 tahun tak boleh tidur bersama. Tu dia kena pindah lah. Tidur asing. Sebab rumah dia buat di tempat tinggal. Pijak tanah je dah tak boleh dah. Langkah pintu pagar tu pun tak boleh dah. Bukan kata rumah lagi. Jadi dia kena pindah tu, rumah tu dia jual ke apa? Bagi orang lain sewa lah. Kalau Wan duduk dengan isteri boleh. Dia duduk tak boleh. Sebaiknya kalau dah benda tu makan masanya panjang, jual lah. Senang kepada kita nak pergi berubat tu, lebih baik kita berpindah tempat lain. Kalau orang yang hantar sihir, kita berubat, sihir tu boleh patah balik kena tuan yang hantar tak? Maksudnya nak pulang balik sihir. Adakah kena dekat orang yang tukang buat tu? Boleh kena balik pada tukang buat tu. Boleh kena balik. Gantung pada orang yang merawat lah. Kalau dia ada kebolehan boleh pulang balik. Tapi dia kena benteng lah. Itu yang berlaku nanti serang menyerang ni. Jadi kalau dia betul-betul Tok Pawang tahu kan? Macam mana nak pulangkan balik. Dan macam mana kalau anda kata dia menggunakan beberapa kaedah untuk pulangkan balik.
boleh hentam terkena dekat orang tu. Ya. Tahu tak? Tahu. Dengan amalan, dengan doa dia kan, cara dia. Dengan cara petua pun ada. Dengan betul pada. Petua lagi mudah. Oh. Tak sampai 1 minit je dia boleh patah balik patah balik orang tu. Tapi Sebab- kalau patah balik boleh menyebabkan meninggal orang tu. Tengoklah kalau kata dia tujukan untuk orang ni meninggal, dia akan meninggal lah. Kalau dia untuk orang ni lumpuh tu balik pada dia. Atas dia. Atas dia. Tok sekarang ni merawat dan guna kaedah ruqyah atau kaedah lama. Bunyi baby menangis. Macam-macam kata. Baby menangis pula. Ada bunyi baby menangis ke? Baby menangis ke bapak baby menangis? Ada sekejap ni ada bunyi sat. Itu bukan baby menangis tu. Itu lansiak tu. Oh ya. Lansiak. Lama lansiak pula. Aduh, macam mana nak balik jauh gini. Tok sekarang ni bawa kaedah. Banyak kaedah petua lah. Banyak kaedah petua lah. Banyak petua lah. Tok dah tak bawa dah ilmu yang jenis lama-lama. Tok bawa kaedah petua. Ilmu-ilmu petua lama. Kan. Dan Tok juga membawa kaedah ilmu hikmah lah. Ilmu hikmah. Ilmu tradisional. Ilmu tradisional. Yang ada panggil apa, yang berkaitan dengan syariat Islam lah. Ustaz, belakang Ustaz tu macam meriah je. Meriah pula doh. Setakat ni yang mai jumpa Tok yang Tok bagi petua-petua ni banyak alhamdulillah lah. Dapat atasi lah benda ni. Sebab dia lebih baik dia merawat diri dia kan daripada dia nak pergi merawat. Sebab dia tahu diri dia tahu kelemahan dia. Dia tahu diri dia kan, kelemahan dia. Saya rasa mungkin sampai di sini saja. Saya tahu Tok bersemangat nak meluahkan banyak lagi kisah-kisah, banyak lagi keilmuan, petua-petua. Kan? InsyaAllah kita jumpa lagi. Tok bye-bye kot ni, Tok. Bye-bye macam tu. Okey, jumpa lagi semua.